Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suka membaca tak? Suka. Biasanya baca tentang apa? Baca tentang kehidupan. Pada pendapat cikgu, bagus tak membaca ni? Baca ni bagus. Kenapa? Sebab boleh menambah ilmu dan pengetahuan. Makcik suka membaca tak? Suka, tapi dulu-dulu lah ni kurang fit lah. Biasanya makcik baca tentang apa? Tentang isu semasa lah. Pada pendapat makcik, bagus tak membaca ni? Baguslah. Sebab membaca ni ilmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suka membaca tak? Suka. Biasanya baca tentang apa? Cerita. Pada pendapat kamu, bagus tak membaca ni? Bagus. Kenapa? Dapat mengisi masa lapang. Ustaz suka membaca tak? Alhamdulillah, Ustaz sangat suka membaca. Biasanya Ustaz baca tentang apa? Tentang ilmu akhir zaman dan juga tentang cerita sejarah sirah Nabi ya. Pada pendapat cikgu, bagus tak membaca ni? Memang bagus. Kenapa? Sebab dengan membaca ni kita dapat menambah ilmu pengetahuan, kita dapat mempersiapkan diri kita tentang ujian akhir zaman nanti. Sebagai seorang Islam kan, kita perlu tahu cara nak menghadapi ujian di akhir zaman. Suka membaca tak? Suka, mesti suka. Sangat suka. Biasanya baca tentang apa? Biasanya baca tentang berita, isu semasa, hal-hal politik dan macam-macam lagi yang berlaku dalam hidup kita sehari-harian ni. Pada pendapat saya, bagus tak membaca ni? Mestilah bagus. Tak tahu kenapa. Kenapa? Sebab membaca ni boleh mengembangkan otak kita. Orang yang rajin membaca, otak dia berkembang cerdas tau. Tapi kalau tak membaca, otak dia kecut je. Amalan membaca ni amat perlu sebab pada semua murid, bukan sahaja murid yang muda dan tua sekali perlu membaca. Membaca ni perlu ditingkatkan ataupun perlu diperluaskan kepada semua umat manusia supaya jadikan amalan. Kalau duduk saja daripada main game kat telefon tu, baik membaca kat telefon tu tak boleh membaca. Betul tak? Bacalah, sebab ayat pertama yang turunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad pun Iqra, bacalah. Jadi membaca tu memang jabatan ilmu. Kalau tak baca nanti jadi orang yang tak berguna tau.